Dulu masa saya muda, berlari dalam hutan pakai boot besi, panjat bukit, redah payah. Tapi sekarang, nak turun tangga rumah pun lutut menggigil. Badan tak macam dulu dah. Lepas pencen baru semua sakit datang. Tekanan darah tinggi, kolesterol naik, kaki selalu kebas waktu malam. Saya tidur pun tak lena. Jantung kadang-kadang rasa laju macam ada benda tak kena. Doktor bagi macam-macam ubat, tapi tak jalan. Setiap kali check up, bacaan naik turun. Saya jadi takut satu hari rebah tiba-tiba. Mujurlah, saya ada anak saya, dia doktor pelatih. Dia hadiahkan saya satu set 3 serangkai natokinase. Dia kata ni bukan ganti ubat, tapi bantu lancarkan darah, kurangkan bekuan dalam salur darah. Lepas 2 minggu, saya mula rasa perbezaan. Bangun pagi, rasa ringan badan sedap je, kurang rasa semput dah. Kaki pun rasa kurang mencucuk, saya dah boleh berjalan dengan lebih laju. Bila pergi hospital check up, doktor pun hairan tekanan darah saya lebih stabil. Saya tak cakap ubat terus jadi ya, yang penting kita dah ikhtiar Tuhan yang menyembuhkan.